Pak Bari masalah pinggul. Laluan sarahan memang terasa sikit. Ya salah. Oh, so. Terus ke badan. Kerah lagi ni. Lembut je. Relax. Okay. Bari. Allah Akbar. Okay. Tenang asal. Sakit. Best. Sakit tapi best lah. Dia rasa macam meletup. Oh. Tapi dia rasa lapang. Oh. Sengai tu adalah kesan betul. kesan di bahagian pinggang tu. Tenang asal. Okay. Asal sengai. Sengai-sengai dia kesan lah. Tengok sehari 2 hari tengok macam mana. Apa-apa bawa kita balik lah. Selepas 3 hari kalau masih sakit. Sebab tu kita sarankan untuk urutkan bekam sebab masa bawah tu memang dia stiff, tegang sangat. Kat pinggul tu. Rasa macam darah jalan tau. Dia Rasa macam rasa macam jalan sikit ni. Dia rasa ringan. Saya ingat sikit betul.